Terlalu memikirkan egoku, tak mampu. Hello, awak dekat mana? Saya kat taman ni nak jumpa Mi kejap. Nanti saya call awak balik Okay, bye. Take care. I love you. Mau bersanding nyaman denganku hingga kau pergi tinggalkan aku. Ish, mana dia ni? Janji nak jumpa dah pukul berapa dah? Aku ni dah lama meluat tunggu orang lama-lama ni. Hello? Bi kat mana ni? Lama lagi ke? Penat tau saya tunggu. Sayang, Bi minta maaf tak ada jumpa hari ni. Loh, apa siapa pula tak jadi nak jumpa? Tadi dia janji nak jumpa kat sini. Sorry sayang. Loh, dia letak pula telefon. Siapa Bi ni? Janji nak jumpa, letak pula telefon. Bi, saya lapar lah. Bi, pergi beli makan, Sat. Bi ni, asal orang minta je mesti tak ada duit. Yalah, saya pergi beli. Ya, Bi tak larat ni, Mai. Kita duduk sana dulu. Bi, tunggulah sini, Sat. Saya nak pergi cari makan. Lapar. Okey, ya. Hello sayang, hari ni jangan lupa tau jumpa kat tempat biasa dekat taman. Saya tunggu awak. Bye. Love you. Jom, Bi. Rasa tak larat pula duduk kat sini. Awak, sorry tau lambat. Awak ni pukul berapa dah baru nak sampai? Alah, sorry lah. Lama dah kau tunggu. Untuk awak berapa lama pun saya sanggup tunggu. Awak, saya rindulah kat awak. Sorry, tadi masa saya dengan Helmi, Sat. Sekarang masa saya dengan awak pula. Tak apa Okey je. I love you. Love you too. Sayang. Bi buat apa kat sini? Sayang, Bi ada lupa satu benda. Sayang, Bi tahu Bi tak baik dengan sayang. Bi tahu Bi jahat dengan sayang. Bi banyak buat sayang terasa hati. Tapi takkan dengan sekali je kesalahan Bi saya boleh berubah macam ni. Yalah, lama dah Bi tahu sayang tipu Bi. Tapi Bi diam je. Bi harap sayang berubah. Tapi sayang tak pernah berubah. Curang itu pilihan, bukannya takdir. Sebab tu Allah pisahkan Bi dengan sayang. Sebab sayang bukan yang terbaik untuk Bi. Azri, jaga dia elok. Sayang, take care. Kadang-kadang kita lepaskan Sida pergi bukan sebab kita dah tak sayang, tapi sebab kita sayangkan dia lah. Kita biarkan dia bahagia dengan orang yang dia sayang.